Cendol durian di sini ada satu cendol yang istimewa dan rasanya yang sedap dan istimewa sebab dia menggunakan santan kelapa sawit. Sebelum ni kami memang menggunakan santan daripada buah kelapa. Setelah diperkenalkan santan sawit Kitchen Kingdom ni, kami cuba menggunakan produk ni dan produk ni amat bermutu tinggi. Kebanyakan pelanggan kami yang datang untuk membeli cendol dekat sini, kebanyakan tak tahu menggunakan santan sawit. Yang tak biasa makan santan sawit ni memang rata-rata mengatakan saya menggunakan susu. Untuk daripada segi kesihatan, santan sawit ternyata lebih bagus. Kadar kolesterolnya memang agak rendah. Jika dibandingkan dengan penggunaan santan buah, ia amat jimat. 1 kilo santan sawit bersamaan dengan 3 kilo santan kelapa biasa. Kalau dibandingkan santan buah kelapa biasa, boleh bertahan selama 2 jam. Santan sawit ni, dia boleh bertahan hampir 3 hari. Kami daripada Rojak Cendol Shah Alam ingin mengesyorkan dan mempelawa kepada pengguna-pengguna di luar sana supaya cubalah menggunakan produk santan sawit kerana ia adalah jauh lebih lazat, bermutu tinggi, enak dalam segi penyajian makanan dan juga minuman.